Jom buang buncit. Kalau perut dah mula ke depan, tu bukan tanda rezeki lebih. Tu tanda kita makin lalai. Badan kita ni amanah. Allah bagi kita jaga, bukan biar sampai nafas pun tercungap naik tangga. Kalau kita boleh jaga kerja, jaga phone, jaga kereta, takkan badan sendiri tak boleh jaga. Lepas tu satu lagi, perut besar ni kadang-kadang bukti kurang disiplin. Bukan sebab tak ada masa, tapi sebab kita tak kawal makan, tak kawal gaya hidup, tak mampu banyakkan puasa. Yang puasa itu mendidik disiplin. Orang yang boleh kawal diri selalunya boleh kawal hidup dia juga. Dan paling penting, anak-anak tengok. Anak-anak perhati macam mana ayah atau ibu jaga diri. Kalau kita sendiri nampak malas dan tak sihat, apa contoh yang kita bagi? Jadi jom ubah perlahan-lahan. Bukan sebab nak nampak sado ke slim ke, tapi sebab nak tunjuk kita hargai amanah Allah dan kita nak jadi contoh yang baik untuk anak-anak.